Dulu saya biasa kalau satu tank saya balik Pendang. Tu balik kampung apa? Balik kampung Satu tank tu kira patah balik tak cukup. Tapi ni dia balik ni okey. Cukup satu tank. Tu tank. Dia ada balance lagi lah. Ada sikit lagi. Okey, hari ni aku nak pergi interview customer Voltec dekat Ipoh Perak seorang, dekat Tanjung Malim, dekat Slim River dengan dekat Taipei. Kita nak tanya feedback dia macam mana penggunaan Voltec ni sebelum dan selepas guna pada kenderaan dia. Jom. Okey, sekarang kita dah sampai dekat rumah customer kita, rumah Haji Burhanuddin. Di rumah dia dekat saya. So ni kereta dia dekat saya. So saya nak call dia dulu. Kita call dia jap. Hello, Assalamualaikum. Bang, saya dah sampai rumah dah. Okey dah. Okey, baik. Kejap kita ambil Voltec. Assalamualaikum. Siap bang? Ya, alhamdulillah. Yang abang pakai kereta ni lah? Kata ni. Sebelum ni ada masalah macam mana? Biasalah kereta lama kan. Jadi dia apa ni? Pick up lah kurang. Minyak makan kuat sikit. Kereta lama rasa. Tahun bila ni? 2015. 2015. Dia macam contoh macam minyak tu, abang nampak beza dia macam mana? Itulah dulu saya biasa kalau satu tank saya balik Pendang. Tu balik kampung apa? Balik kampung Satu tank tu kira patah balik tak cukup. Maksudnya pergi sini ke Pendang, ke sini tak cukup Tak cukup. Tapi ni dia balik ni okey. Cukup satu tank. Tu tank. Dia ada balance lagi lah. Ada sikit lagi. Jadi dia kata okey lah ni kan.